Ramai rugi sebab beli emas digital yang tidak wujud. Antara golongan yang rugi dalam simpanan emas ialah mereka yang membeli emas digital yang tidak patuh syariah. Lihat emas fizikal di tangan saya ini, secara logiknya emas tidak beranak dan tidak boleh dicipta. Keuntungannya daripada kenaikan harga. Berdasarkan rekod, harga emas dunia naik secara purata sekitar 10% setahun. Jadi bagaimana ada skim emas digital yang menjanjikan keuntungan berlipat kali ganda dalam masa yang singkat? Adakah wang itu sebenarnya digunakan untuk pelaburan yang lain selain daripada emas? Biasanya skim seperti ini ada dua masalah. Pertama, emas itu kemungkinan besar tidak wujud. Kedua, transaksi tidak patuh syariah. Emas adalah item ribawi. Bagi umat Islam, jika urus niaga tidak patuh syariah, ia boleh jatuh hukum riba. Public Gold adalah syarikat jual beli emas yang telah diiktiraf patuh syariah oleh Amani Advisor. Konsepnya mudah dan telus. Beli emas, dapat emas. Melalui akaun Gap, anda menabung gram emas sedikit demi sedikit dan apabila sudah cukup, anda boleh keluarkan emas fizikal pada bila-bila masa, sama ada esok, minggu depan, bulan depan atau tahun depan. Semuanya tanpa caj tambahan dan tanpa had gram simpanan. Bagi anda yang mahu mula menyimpan emas dengan cara yang betul dan patuh syariah bersama Public Gold, anda boleh rujuk video saya Step Daftar Akaun Public Gold atau klik di bio saya. InsyaAllah saya akan bantu guide supaya